المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berbanyak-banyak kesyukuran kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita dapat kita bersama-sama mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersama-sama niat i'tikaf di rumah Allah ini, dan kedua insya-Allah kita niat untuk kita menunggu salat Isya secara berjamaah. Moga-moga kita tertulis menjadi orang yang dikatakan sebagai orang yang melakukan ibadah salat bagi sesiapa yang menunaikan ibadah salat. Yang ketiga, marilah sama-sama kita menjaga diri kita supaya kita dalam keadaan bersuci. Moga-moga kita termasuk dalam golongan didoakan oleh para malaikat dengan Allahumma fillahu warhamhu, diberikan keampunan ya Allah baginya, diberikan rahmat baginya. Kata Nabi, malam yuhdis, selama belum dia berhadas. Baik, insya-Allah malam ni kita nak sambung pengajian kita di muka surat 36. Betul, 36. 36 bang. Baik. Malam ni kita nak bincang satu tajuk baru berkenaan dengan azan dan iqamah. Diberikan tajuk dalam kitab-kitab bang dan qamat. Itu dia, bang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bang dan qamat. Baik, apakah dia bang? Bang tu apa? Okey, bang itu maksudnya pemberitahuan. Al-adhanu lughatan al-i'lam. Yakni pemberitahuan. Kita nak bagi tahu apa-apa, itu namanya azan. Dan pada sudut istilah dibincangkan dalam kitab fiqh, azan adalah zikrullah, kalimah-kalimah menyebut dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, atas tujuannya untuk memberitahu masuknya waktu salat. Itu pada asal makna azan. Baik. Apakah azan dan qamat?
Baik, sekiranya azan itu untuk nak bagi tahu masuk waktu, dan qamat pula tujuannya adalah untuk memberitahu salat telah hampir didirikan. Itu perbezaan di antara bang dan qamat. Bang nak bagi tahu masuk waktu, azan nak bagi tahu nah semayang nak didirikan dah. Begitu. Nah, baik. Itulah perbezaan di antara azan dan qamat, dan nanti kita akan bincang lagi ada perbezaan-perbezaan yang lain. Baik. Sunat bang dan qamat. Kita bincangkan tentang hukum. Apakah dia hukum azan dan iqamah? Hukum azan dan iqamah itu adalah sunat, dan sunat itu pula terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama namanya sunat kifayah, dan yang kedua namanya sunat ain. Okey, sunat kifayah dan satu lagi sunat ain. Apa maksud sunat kifayah? Sunat kifayah maksudnya azan itu disunatkan dan telah pun tertunai tanggungjawab ataupun arahan Allah, Nabi, ataupun telah tertunai hukum sunat itu dengan hanya seorang melakukannya. Ini dalam situasi baik. Tuan-tuan jangan tengok tengok saya tak apa. Tengok sahabat kita lagi tebal muka dia. Tak apa. Baik. Okey. Baik. Hilanglah. Baik, sunat kifayah ini apabila kita ramai. Kita ramailah. Ada dua orang, bukan kot kalau dua orang dua-dua nak azan. Begitu. Jadi sunat kifayah ni maksudnya kita ramai-ramai ni ada seorang. Ada seorang yang melaungkan azan dan iqamah, maka tertunailah arahan sunat itu, dan tidak lagi menjadi tanggungjawab yang lain untuk melakukannya. Baik. Yang kedua berkenaan hukum sunat kifayah, iaitu apabila kita bersolat seorang diri. Bila kita solat seorang diri, ketika itu kita tak boleh siapa dah nak tunaikan azan melainkan kita sendiri yang kena lakukan. Itu berkenaan dengan sunat yang terbahagi kepada sunat kifayah dan sunat ain. Baik, sunat bang dan qamat sebelum sembahyang fardu. Sebelum sembahyang fardu. Walaupun azan dan qamat ni dilaungkan sebelum sembahyang fardu, tetapi tidak sah dilakukan sebelum masuk waktu. Ini sebelum sembahyang fardu. Kalau azan sebelum masuk waktu, jawabnya azan itu perlu diulang semula. Azan itu belum dikira sebagai kita melakukan azan yang sebenar, kecuali azan subuh. Kecuali azan subuh. Kan azan subuh ni kita cerita dah hari tu,
Nabi SAW ada dua muazzin. Seorang nama Bilal, seorang lagi nama Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ni pula seorang yang buta. Orang banyak kata picak. Lama tak dengar bahasa picak. Okay. Ya, buta. Sebab tu kata Nabi, "Idza adzana al-bilalu fakulu washrabu." Apabila azan sahaja dilaungkan Bilal, fakulu washrabu, kamu boleh makan dan boleh minum. Kerana ketika itu belum lagi masuk waktu subuh yang sebenar. Sehingga kamu mendengar azan Abdullah bin Ummi Maktum. Baik, azan pertama subuh masuk waktunya bermula tengah malam. Selepas tengah malam boleh dah azan subuh yang pertama. Tetapi kata para ulama, paling baik azan itu dilaungkan pada waktu sahur, ketika hampir untuk waktu subuh. Baik. Sunat bang dan qamat sebelum sembahyang fardu. Baik. Jadi bang dan qamat ni hanya pada salat fardu sahaja. Ya. Maka solat-solat yang lain tidak boleh dilaungkan azan dan qamat. Kok sembahyang sunat hajat ke azan? Oh, esok kita sembahyang hajat contohnya. No? Esok kita sembahyang gerhana contohnya, azan dulu sebelum sembahyang gerhana. Nah, ini tidak disyariatkan. Azan dan qamat ni hanyalah pada ketika sembahyang fardu sahaja. Baik. Oleh itu pada sembahyang jenazah sebagai contoh. Sembahyang jenazah dia tidak masuk di dalam kategori sembahyang fardu yang 5 itu, walaupun dia fardu kifayah. Jadi tak juga dilaungkan azan. Begitu juga salat yang dinazarkan. Orang tu bernazar untuk melakukan salat, maka wajib dia melakukan salat tersebut. Itu juga tidak disyariatkan azan dan qamat. Baik. Adapun sembahyang sunat yang disunatkan ataupun yang digalakkan untuk dilakukan secara berjamaah, maka disunatkan iqamahnya as-salah jami'ah. Okey. Pada solat-solat sunat di mana digalakkan atau disunatkan kita berjamaah. Yang sunat ni ada dua. Satu, sembahyang sunat yang digalakkan dan disunatkan kita berjamaah. Sembahyang sunat dapat pahala, sembahyang berjamaah sunat tu dapat pahala pula. Ada sembahyang sunat yang tak boleh berjamaah. Sembahyang qabliyah, ba'diyah. Yang ni tak pernah buat jemaah. Mana nak tahu kot. Kotlah nak buat camp solat untuk budak-budak. Buat okey, sekejap lagi lepas ni sembahyang kita sembahyang ba'diyah. Ramai-ramai usolli contohnya. Jangan buat bid'ah lah ustaz yang buat camp solat pun. Tak disyariatkan untuk kita melakukan solat itu secara berjamaah. Baik. Solat-solat sunat yang disunatkan atau yang digalakkan berjamaah seperti contohnya solat tarawih. Okey, solat tarawih. Sebab tu kita as-salata jami'ah ataupun as-salatu jami'ah. Yang mana-mana pun tak apa. As-salatu jami'ah, as-salata jami'ah pun boleh. Okey. Kenapa baca tu, kena baca ta, panjang cerita. Itu saya ceritalah. Yang ni memerlukan tentang
kaedah bahasa Arab. Kenapa baca as-salatu? Kenapa baca as-salata? Okey? No, sama juga Rabbul malaikati waruh. Dia duk sebut, dia duk baca inna anzalna. Okey? Tanazzalul malaikatu waruhu. Nah, tanazzalul malaikatu waruh. Dia pun Rabbul malaikatu waruh. Rabbul malaikati waruh. Gitu maksud. Jangan baca. Ya, dan tu selalu jenuh habaq lah. Jenuh habaq lah. Ke tak ingat habis Ramadan ni. Rabbul malaikati waruh. Jangan Rabbul malaikatu waruh. Ya, hak dalam Quran ya lah. Dan tanazzalul malaikatu waruh. Gitu kan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Baik. Boleh ha? Boleh. Yang tu tanazzalul malaikatu. Okey. Kalau baca yang kita duk baca Ramadan tu Rabbul malaikati waruh. Okey. Nak sebab apa baca yang tu, sebab apa baca macam ni, tak payah bakut. No? Itu kena mengaji kaedah bahasa Arab, kena mengaji kaedah nahwu. Dia panggil. No? Kalau di pondok dulu kena mengapai al-kalamu wal lafzul murakkabul mufid bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الخفض وهي من والى وعن. Yang tu kena mengapai. Umur 13 tahun masuk pondok tak hafal yang tu, tak boleh jadi alim lah. Okay. Saya mengapai seminggu ya matan tu. Alhamdulillah. Baik. Jadi kita baca as-salata jami'ah ataupun as-salatu jami'ah. Baik. Begitu. Mana lagi solat yang disunatkan kita berjamaah? Salatul Eid, sembahyang raya. Sembahyang raya. Ya, sembahyang raya pun as-salata jami'ah. Gitu kan? Begitu. Lagi sembahyang gerhana. Kalau nak sembahyang gerhana pun as-salata jami'ah. As-salatu jami'ah. Boleh? Sembahyang raya. Lagi sembahyang sembahyang al-khusuf wal kusuf. Sembahyang gerhana matahari atau bulan. Dan terakhir sembahyang istisqa. Sembahyang istisqa. Sembahyang minta hujan. Itu juga as-salata jami'ah, as-salatu jami'ah. Baik. Itu berkenaan dengan qamat pada sembahyang sunat yang disunatkan kita melakukannya dengan berjamaah. Baik. Kerana hadis Al-Bukhari dan Muslim umira Bilalun ayyashfa'al adhana syaf'an wa yutira al-iqamata illa al-iqamata. Artinya disuruh akan Bilal radhiyallahu anhu dengan menggenapkan akan kalimah-kalimah bang dan menggasalkan kalimah-kalimah qamat. Apabila seseorang melakukan azan dilaungkan setiap kalimah itu diulang 2 kali. Diulang 2 kali. Allahu Akbar, itu baru 1. Kemudian ulang pula Allahu Akbar. Jadi 2 lah. Okey. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Kedua lagi asyhadu an la ilaha illallah. Begitu. Kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Pada kalimah Allahu Akbar
Pada kalimah Allahu Akbar, 3 cara boleh dibaca. Okey, 3 cara boleh diungkapkan. Baik. Yang paling baik iaitu dimatikan ra. Okey, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Payah juga lagi orang dengar orang bayang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu. Dimatikan ra tanpa waqaf. Dimatikan ra tanpa waqaf. Apa dia waqaf? Waqaf menghentikan satu kalimah di akhir dan mengambil nafas. Itu mana waqaf yang sebenar. Baik. Yang ni niat waqaf tapi wasal. Dia panggil niat waqaf tapi wasal. Faham tuan-tuan? Niat waqaf tapi teruskan bacaan. Tuan-tuan baca Allahu Akbaru kabira ke Allahu Akbar kabira? Nah. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wa. Allahu Akbar kabira ke Allahu Akbaru kabira? Entah. Allahu Akbar kabira. Betul ya? Kalau ikut salah, Allahu Akbaru kabira. Oh, betul. Tapi adakah salah Allahu Akbar kabira? Tak salah. Ini maksudnya bacaan diwakafkan tetapi diniatkan wakaf tetapi diwasalkan bacaan. Faham ke tak faham tau? Ya. Diwakafkan tetapi tak ambil nafas. Berhenti. Dimatikan ra, wakaflah. Okey, mati Allah asalnya Allahu Akbar tapi kita wakafkan. No? Tak salah. Baik. Boleh no? Kalau hak mengajak tajwid dikira salah lah. Kalau mengajak tajwid saja. Sebab itu ilmu ni tak boleh ambil satu je. Ilmu ni kena berbagai. Ya, kerana ilmu-ilmu itu akan mutakamil apa panggil saling berlengkap. Gitu. Baik. Jadi kalaulah orang ni ngaji tajwid saja. Kalaulah kita azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata salah lah. Dia kata kalau berhenti kena ambil nafas lah. Okay. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan baca Fatihah. Cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Gitu kan tuan-tuan? Saya nak tanya, tuan-tuan macam tu kan? Kau macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Buat tak ambil nafas. Kalau sambung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi baca tadi macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buah ambil nafas. Buah ambil. Tak gitu. Tak gitu kah? Itu kan realiti yang kita buat. Betul tak? Adakah salah? Adakah salah? Ya? Inilah maksudnya bacaan itu diniatkan wakaf tetapi diwasalkan. Faham? Boleh? No? Okey, satu lagi tentang tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
ke subhanallah, ke macam mana baca? Subhanallahi subhanallahi subhanallah. Ke macam mana? Alhamdulillahil hamdulillahil hamdulillah. Tuan-tuan baca begitu kan? Kan? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kan gitu kan? Ha. Kalau wasal, alhamdulillahil hamdulillahil hamdulillah, itu wasal. Kalau waqaf, seperti mana tuan-tuan belajar apa dia waqaf, berhenti di satu kata-kata di akhir satu ni dimatikan dan ambil nafas. Ini tu, dan ambil nafas. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang tu orang tak buat, pastilah. Tapi ada tak tu imam alhamdulillahil hamdulillahil. Bisa dengar tak gitu? Sebab bisa dengar. Ha. Sebab dia mengaji dengan ilmu tajwid saja. Boleh? Dua-dua tu tak betul. Yang betul macam kita buatlah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nafas pun tak ambil. Okey. Bariha hujung pun kita tak baca, matikan. Boleh ni? Boleh tak? Realitinya begitu. Betul tak? Kalau orang tanya salah ke betul? Ha? Betul. Okay? Cuma nak habaq tak tahu. Inilah yang saya katakan tadi, diniatkan waqaf tetapi diwasalkan bacaan. Boleh? Sama dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh? Saya tak mahu ni dah lagi ada orang sembahyang. Boleh tak? Macam tu lah. Ini paling baik, kata para ulama. Yang kedua ada khilaf. Yang kedua ni, yang mana rankingnya? Okey? Dan ada yang kata lebih baik Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau buat macam tu, dia kata ustaz saja bodoh. Ustaz saja bodoh. Allah baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ra tu bagi atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Para ulama kata ini lebih baik daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar Allah lebih baik daripada Allahu Akbar Allah? Saya nak habaq yang tu lah tuan-tuan. Saya nak habaq ke tuan-tuan, bukan saya nak habaq saya erti. Tapi saya nak habaq betapa para ulama menghabiskan masa mereka ni yang tuan-tuan rasa itu benda yang remeh. Tak peduli kita. Ya? Sebab itu kita hari ini lebih habis masa dengan benda lara. Para ulama dulu sedetail itu membincangkan isu ni. Baik. Okey. Kenapa baca Allahu Akbar, Allahu Akbar? Malam ni habis ini ya. Malam ni habis ini. Dan kita baca kemudian dah pula ni lagi insya-Allah. Nah, kita baca kerana hadis Bukhari. Kita sambung kemudian insya-Allah. Saya nak sebut yang ni. Baik. Kenapa tuan-tuan? Apabila kita matikan huruf ra, selepas huruf ra, huruf apa? Huruf bahasa kita huruf alif. Baik. Tetapi tuan-tuan kena pagi faham, kena ubahlah lepas ni. Alif tidak berbaris sampai kiamat. Dari dulu hingga kiamat. Alif tidak berbaris. Ingat no? Alif tak berbaris.
Yang ada dalam Quran berbaris itu semuanya adalah hamzah. Faham? Boleh nak? Semua namanya hamzah. Okey. Boleh. Kita duk mengaji alif ba ta hujung tu hamzah ya, tapi mana huruf hamzah? Huruf hamzah adalah huruf sedang saya sebut mana-mana alif yang berbaris itu hamzah. Boleh nak tuan-tuan? Hamzah tu pun ada dua. Hamzah qata', hamzah wasal. Boleh. Bisa mengaji tak hamzah wasal, hamzah qata'? Okey. Tak apalah. Okey, begini. Dalam bab qiraat tuan-tuan, okey, dalam bab qiraat ada satu kaedah. Kaedahnya iaitu memindahkan baris. Memindahkan baris. Begini. Apabila ada huruf, contohnya hamzah yang berbaris, sebelumnya ada ra yang mati, maka huruf yang hamzah tadi kena dipindahkan kepada ra. Jadi baca Allahu Akbar Allah. Asalnya mati tu. Faham tak? Boleh faham tak? Okay? Ada kaedah dalam bahasa Arab tuan-tuan. Apabila huruf mati, huruf saya nak sebut pun bukan semua huruf lah. Okay? Ada hamzah berbaris. Baris hamzah tu diubah kepada huruf sebelumnya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh tuan? Boleh? Tuan bisa dengar contohnya. Okey, tuan bisa dengar wabila khirati wabila khirah. Bisa dengar bacaan qiraat gitu? Bisa dengar tak? Wabila khirati wabila khirah. Bisa dengar? Okey, ini di antara cara bacaan memindahkan baris. Kalau tuan-tuan belajar ilmu qiraat, bacaan Warash, bacaan Warash gurunya Nafi' Al-Madani, bacaannya begitu. Okey. Walaqad ataina Musa al-kitab. Walaqad ataina. Kalau baca Warash, walaqad ataina Musa al-kitab. Gitu. Begitu. Okey. Boleh? Itu. Dia ni ada sikit beza. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Itu bacaan Warash. Boleh? Okay. Wa bila akhiratihum yuqinun. Itu cara. Wa bil akhirah. Ada lam mati. Bil kan lam mati kan? Wa bil lamnya mati. Lepas lam tu a. Wa bil kalau kita wa bil akhirati hum yuqinun. Itu kita. Kalau dia wa bil akhirah, dia ada situ pula tarqiq. Ra tu kena baca nipis. Wa bil akhirati hum yuqinun. Gitu baca dia. Boleh? Baik, lepas tu Warash tu baca 3 wajah. 3 cara.
وبالآخرة 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 هم يوقنون. Baca 3 cara. 2, 4, 6. Wabilakhirah wabilakhirah wabilakhirati hum yuqinun. Gitu. Boleh? Lama tak main lagu Bayati. Boleh, tuan-tuan. Jadi begitu bacaan yang diubah begitu. Baik. Boleh juga dengan kita baca tadi Allahu akbar Allahu akbar. Nah, boleh baca gitu insya-Allah. Baik. Dibacakan dua-dua pada azan. Baik, dibacakan dua-dua pada azan kecuali pada asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang disunatkan kita tarji'. Kita tarji'. Apa dia tarji'? Yaitu mengucap 2 kali. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca begitu sebelum dinyaringkan. Dan bacaan tarjih itu boleh didengari oleh orang yang berhampirannya. Bukan dia baca dalam hati. Bahkan tarjih itu boleh didengari dan sunat kita jawab tarjih. Jadi kita kena jawab berapa kali? 4 kali ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita dengar. Kita pun baca asyhadu. Pada tarjih. Okay, itu tarjih. Tarjih maknanya bacaan. Baca dulu asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Kemudian baca asyhadu anna Muhammad Rasulullah 2 kali. Barulah dinyaringkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada. Okey, macam itulah. Baik. Itu pada tarjih. Okey. Dia kata digenapkan pada kalimah bang. Okay. Kecuali itu yang pertama dan yang terakhir pada kalimah la ilaha illallah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu satu. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu satu. Kemudian la ilaha illallah. Itu satu. Dan itulah kita buat ayat. Dia kata di sini, dia kata menggenapkan kalimah bang. Okey. Kecuali pada asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah tadi 4 kali. Yang tarjihnya 2-2. Boleh? Jadi 4 kalilah. Okey, kalimah tauhid di hujung tu ya, dengan taribah takbir di hujung itu hanya sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baik. Nah, kita bincang sekali lagi. Kemudian
dan menggasalkan kalimah qamat. Qamat ni kena satu-satu. Sebab tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lebih baik daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Okey. Asyhadu an la ilaha illallah. Okey, guru saya mengajar apabila dibacakan satu-satu, dia juga seperti mana Allahu Akbar, Allahu Akbar dibacakan waqaf tetapi diwasalkan. Ini tu guru saya banyak. Okey. Almarhum Tuan Guru Haji Hashim, tuan guru kami dulu, saya mengaji di Pasir Tumbuh. Kami terima talaqi daripada dia ketika kami mengaji kitab Sunan Abi Daud dengan tuan guru Haji Hashim, mudir Madrasah Ad-Diniyah Al-Bakriyah Pondok Pasir Tumbuh, Kelantan. Dia ajak kami begitu. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar itu satu. Waqaf tapi wasal. Semua begitu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu tuan-tuan. Jangan tuan-tuan macam ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan begitu. Okey? Ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu. Waw itu jangan duk ada buh. Okey. Okey, jangan bubuh wa asyhadu. Okey, jangan buh waw. Tak ada waw di situ. Baik. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dengan hayya 'alas salah, ambil lepas. Hayya 'alal falah. Dengan begitu. Sama tadi waqaf, okey, dan wasal. Gitu. Boleh? Kemudian begitu juga. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Orang kita ramai di sini masalah. Qad qamatis salatu, qad qamatis shalah. Jangan begitu. Jangan begitu. Qad qamatis salatu, qad qamatis shalah. Nak buat macam mana? Yang tu dah. Lepas ni sat lagi ni tak serapa bukan iqamat sat lagi. Pastilah. Nak ubah bukan senang. Okey, benda tu kita dah amalkan dah lama. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua mati-mati. Okey. Baik, dan la ilaha illallah. Itulah. Macam tu. No? Insya-Allah. Baik. Melainkan qad qamatis salah. Jadi qad qamatis salah tu diulang 2 kali. Yang lain tu satu-satu. Okey, yang ulang satu. Yang lain tu semua satu-satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar tu satu. Kan 2 kali Ustaz. Azan 4. Azan 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Okey. Beza qamat dengan azan pula. Azan perlu dilanjutkan. Perlu dilanjutkan. Okey. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian itu. Azan ni kena lanjutkan. Kenapa? Kerana tujuannya nak memanggil orang yang jauh. Kalau panggil orang jauh macam mana? Oi. Tarzan. Kan?
Ya. Oh, orang kampung. Kata gitu kan saya kan. Tak kata, "Oi." Tak kata gitu. Nah, jadi dilanjutkan. Begitu. Tak sama qamat. Qamat nak tak perlu dilanjutkan. Sebab apa tak perlu dilanjutkan? Kerana nak memberitahu didirikan solat pada orang yang berada di kawasan tempat nak didirikan solat. Orang tu dah ada di kawasan kita. Dah ada. Tadi tak ada. Tadi baru Tok Siak dengan Tok Bilal. Kan? Dah sebut Allahu Akbar. Pakat main naik motor nak bersekat apa main lah. Dah ada sini. Jangan pula segi qamat pun Allahu Akbar. Panjang kami. Nah, gitu. Itu adab dia lah. Adab dia. Lepas tu ketinggian suara pun tak sama. Ketinggian suara azan lebih tinggi berbanding qamat. Qamat nak habaq orang dekat. Cuba. Woi. Walaupun habaq bukan woi macam ataupun woi. Nyentuh kan kita. Itu kan bakal orang dekat dah, telinga dia dekat dengan kita lah. Kita pun woi, gitu kan. Kan? Begitu. Jadi suaranya itu jangan pula saat lagi nak qomat pun mereka habis menyala muka-muka tu nak kita kah sama azan. Itu bukan macam tu cara dia. Okey, ada beza qomat dengan azan tu. Baik. Kita akan bincang kemudian lah insya-Allah. Jadi dia kata sini malaikan qad qamatis salah yang diulang 2 kali. InsyaAllah kita akan bincang lagi. Ada banyak lagi berkenaan dengan isu ini. Ya, ada isu ini bagaimana. Okey. Baik. Ada dibincangkan oleh para ulama sunat azan itu dekah kalau kita sembahyang seorang-seorang. Dan kalau sunat azan itu perlahan di tempat solat berjamaah, itu dalam kitab sebut. Apa maksud? Mungkin kita kurang faham ataupun mungkin kita salah faham. Mungkin kita akan salah faham. Ya. Dia kata dalam kitab sebut sunat azan dekah kalau kita seorang-seorang. Sunat pula azan pelan kalau kita tu berjemaah. Kalau kita tempat ada jemaah. Jatuh. Apa maksud dia? Maksud dia tuan-tuan, kalau kita sembahyang seorang-seorang di mana kita seorang-seorang tu di dalam bendam. Begitu. Ada satu hadis, panjang cerita lah pula. Tak apa, bagi lapak hak makan petang tadi, kata tadi pagi, petang ada apa ni, jamuan. Saya lagi nak pergi pula. Kan? Begitu. Okay, ada seorang sahabat Nabi kata, ana tengok anta ni, kita saudara kita suka sangat bawa binatang jauh pada orang, badiah masuk bahasa kita ni jauh pada orang. Ya. Nabi kata azan dah. Nah, selagi mana maknanya sejauh mana lantunan suara itu dilaungkan, semua yang mendengar itu akan mengampunkan, minta ampun kepada kamu. Itu maksud dia. Okey. Tetapi sunat perlahan pada ketika kita solat, di mana solat itu kita nak lakukan di masjid yang telah didirikan solat umpamanya. Faham tak? Faham? Dia kata kalau kita duduk satu tempat, kita nak pergi sembahyang, kita seorang-seorang sembahyang, tapi orang pakat ramai dah ni, orang dah sembahyang dah ni, kita pula tu pergi masuk Masjidil Haram nak sembahyang seorang ni, kita pun azan dia dah, kata apa ni azan, masuk waktu sembahyang dah, azan apa pula. Faham tak? Itu maksud dia. Okey, itu maksud dia. Boleh? Nanti Ustaz kata kalau azan pelan-pelan sekali lagi kita buka kalau sembahyang jemaah, azan pelan-pelan sudah. Bukan itu maksud dia. Bukan itu maksud dia, maksud dia gitu, kalau kita seorang-seorang main satu di tempat yang telah ada solat jemaah, contohnya azan tapi perlahan. Sebab itu saya selalu
dalam isu ni kalau kita nak azan, tapi ketika itu umpamanya dah agak lewat dah, agak no, kita nak sembahyang isyak pukul 10 malam lepas ceramah, azan lagi. Terkejut daripada di rumah tu. Apa azan pukul 10 malam ni? Jadi maknanya solat itu telah didirikan. Contohnya tuan-tuan, saat lagi ni pukul 9.30 kita azan. No, masjid mana-mana apa depan ni azan lama. Itu satu hal juga. Dia akan memberikan kesangsian pada orang, memberikan rasa tak selesa pada orang, macam-macam. Akan memberi salah faham pada masyarakat. Begitu. Ya. Sebab itu saya selalu kalau kita dah lewat apa semua, azan. Tapi azan dalam sudah. Ni kita pakai ni sudah. Kita tak perlu azan di luar. Karena tujuan azan adalah untuk nak bagi tahu masuk waktu. Sekarang kita bukan nak masuk waktu. Kita nak sembahyang. Kita nak sembahyang. Jadi setiap kali kita nak sembahyang sunat azan. Qamat. Faham tak? Okey, kalau sembahyang jamak pun nak kena azan qamat juga. Macam mana? Azan dengan qamat macam mana tu akan dibincangkan. Nanti kita akan bincanglah kemudian yang tu. Okey. Okey, sembahyang qada pun sunat azan. So, tu dia. Sembahyang qada pun sunat azan. Tu dia. Kita dah sembahyang dah tadi, sembahyang maghrib dah, nak qada maghrib pula dah. Nak sembahyang qada pun azan pula. Azan pula kan. Ni adalah begitu. Itu tak perlu kita nak laungkan. Adalah. Kerana azan ni ada dua. Satu nak nyatakan masuk waktu. Yang kedua, azan itu adalah sebagai zikrullah. Ya. Sebab itu orang perempuan tak disunatkan azan. Tak disunatkan azan. Ya. Tetapi kalau depa azan sah azan depa. Okey. Khususnya jika mereka nak solat bersama-sama depa saja. Azanlah. Tak ada masalah. Okey. Nanti kita akan bincanglah azan perempuan macam mana, azan lelaki macam mana. Memang masa tak boleh dah. Dia cemburu sangat masa ni. Okey. Okey. Kalau contohnya orang perempuan azan bagi lelaki solat, itu tidak sah azan dia. Itu hukum dia lain. Okey. Baik. InsyaAllah kita akan bincang kemudianlah berkenaan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan azan lagi pada kuliah akan datang. Kita berhenti dekat tu, dan sunat menjawab bang bagi orang yang mendengarnya. Baik, insya-Allah. Allahu taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق.